Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran langsung podcast Bisyara Inspirasi Inklusif Santai OKU Bio S. Bersama-sama kita meraihkan kepelbagaian insan dengan mengetengahkan kisah-kisah inspirasi yang penuh makna. Saya Muhammad Afnan Syamim bin Abdul Manaf, selaku moderator untuk podcast ini. Dalam podcast kali ini, kita akan menyelami satu topik yang kian mendapat perhatian, iaitu suara mahasiswa OKU memperkasa inklusiviti menginspirasikan kampus. Topik ini membuka ruang perbincangan tentang peranan cabaran serta sumbangan mahasiswa OKU dalam membentuk ekosistem kampus yang lebih inklusif dan prihatin. Bersama saya pada hari ini, kita bertuah ditemani oleh dua panel yang akan berkongsi pengalaman, pandangan serta inspirasi mereka kepada kita semua. Selamat datang dan terima kasih kerana sudi bersama dalam podcast ini. Pada permulaan sesi ini, saya ingin menjemput Encik Syami untuk memperkenalkan diri secara ringkas, merangkumi latar belakang peribadi, pendidikan serta keluarga. Silakan Encik Syami. Alright, terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya ni Muhammad Syahmi bin Syukri. Boleh panggil saya Syahmi. So, saya berasal daripada Kuantan, Pahang dan merupakan pelajar UMPSA di bawah Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Tahun pengajian saya adalah tahun yang kedua, mengambil kos Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik, Tenaga dengan Kepujian. Dalam background family, saya sebenarnya merupakan anak nombor 3 daripada 4 orang adik-beradik. So, saya juga merupakan salah satu mahasiswa inklusif di UPSA. So, saya merupakan pelajar OKU kategori penglihatan. So, saya ada masalah penglihatan yang secara spesifiknya saya adalah saya ada masalah saraf mata saya ni agak nipis. Okay. So, itu seringkas tentang saya punya peribadi. Okey, baik, faham Syami. Terima kasih Encik Syami atas pengenalan tadi. Terusnya kita pergi ke Encik Firdaus. Sila perkenalkan diri secara ringkas, melangkumi latar belakang peribadi, pendidikan dan keluarga. Terima kasih kepada saudara Afnan yang bertanya. Assalamualaikum, nama saya Mak Firdaus. Saya adalah pelajar di Fakulti Kejuruteraan Pembuatan dan Mekatronik di kampus Pekan. Saya merupakan anak sulung daripada 4 adik-beradik dan saya punya minta maaf ya. Saya punya OKU adalah OKU masalah pembelajaran ADHD inattentif. Itu saja setakat ini untuk saya. Terima kasih kembali kepada saudara moderator. Okey, terima kasih Encik Firdaus. Dalam pengetahuan semua, panel pertama iaitu Encik Syami merupakan Presiden Kelab Damai UMPSA dan panel kedua kita Encik Firdaus merupakan Timbalan Presiden Kelab Damai UMPSA. So, untuk seterusnya Encik Syami, boleh tak anda ceritakan bagaimana anda mula menyedari yang anda mempunyai ciri OKU kategori penglihatan? Sebenarnya pada mulanya the starting saya rasa bermula di bangku sekolah lah, semasa saya sekolah rendah. Apa yang saya perasan dulu semasa saya di sekolah rendah, semasa cikgu mengajar dan sebagainya, saya sentiasa masa tu saya selalu lah, kan biasanya kat kelas kan orang kat atas meja, atas kursi kan. So saya tak nampak apa yang cikgu tulis kat depan. Siapa inisiatif saya yang saya buat adalah pada masa itu saya bangun sendiri, kiri atas daripada atas kursi dengan meja, saya tak duduk. Saya duduk atas lantai je, berbekal atas lantai dan saya menulis atas lantai lah. Selama dalam 2-3 tahun jugalah macam tu. So after few years, so cikgu pun macam pelik kan, kenapa student ni macam ni kan. So dibagi tahu lah parents saya dan after dah bagi tahu, so saya pada awalnya saya ke klinik mata and buat spek macam biasalah. Bila dah buat spek, pakai okey, lepas tu
after beberapa bulan dan tahun, macam spek tu tak sesuai dengan saya sebenarnya. Kira power makin naik dan sebagainya. So apa yang pada ketika itu kan normal untuk ni kan, untuk nak anak pada sekolah rendah untuk power naik kan. Itu normal lah kalau kita tahu kan. So pada ketika itu tak ada diagnose lah. Saya just follow up dengan yang tukar spek every year. Lepas tu bila dah masuk sekolah menengah, mostly student sekolah menengah ni power dia akan maintain, tapi power saya still increasing. So macam something wrong somewhere. Saya ketika itu masa yang saya dah follow up kan, macam kedai mata tu macam pelik lah. Kedai buat spek tu pelik lah. Kenapa power saya asyik jumpa je kan. Lepas tu dia cadangkan lah supaya saya refer ke klinik pakar. So dari situlah saya daripada HTAA ditransfer ke Hospital Selayang lah untuk check. Sebab machinery dia tu ada kat Hospital Selayang sahaja. So selalunya sebelum pergi ke hospital pakar tu, Selayang lah kan, kan jumpa dengan kedai cermin mata tu kan. Betul. Seberapa kerap kali dalam jumpa dalam masa setahun? Boleh saya tahu? Biasanya setiap tahun kalau macam saya tak macam kabur ke pasal komplain kat parents saya. Power ni macam tak cukup je dengan saya. Lepas tu saya bagi tahu, and then diorang kata apa nanti kita pergi check balik power. Lepas tu kita check tu macam makin naik. Dia punya naik tu drastik lah. Macam tu. Ada tak dia tanya apa punca, kenapa power asyik naik? Ada tak pihak kedai tu dia tanya? Macam punca daripada main game ke tak? Tak sure juga sebenarnya, sebab masa dulu nak kata saya main game, boleh tahan jugalah, kuat jugalah main game dulu. Saya anak muda. Okey, faham. Boleh tak saya tahu Encik Syami, cabaran utama yang sering Syami hadapi, khususnya dalam kehidupan masa Syami tengah belajar di UMPHC? Boleh tak saya tahu apa cabaran yang Encik Syami hadapi? Sebab Syami kan merupakan OKU penglihatan. Jadi macam mana apa cabaran yang Syami hadapi? So cabaran yang saya hadapi biasanya kebiasaannya lah, semata saya menghadapi test dan juga final exam lah. So apa yang cabaran dia adalah saya tak boleh tengok paper question tu dengan terlalu lama. Contohnya satu perkara yang tidak bergerak dalam jangka masa yang panjang. So itu kiranya after saya jawab satu soalan, mata saya akan melilau dulu ke tempat yang lain. Jadi saya tengok-tengok keliling dulu ke, saya tenangkan dulu supaya saya buat macam tu supaya saya mata tu tak bagi kabur lah. Sebab kalau saya terlalu fokus terlalu lama, mata saya akan kabur dan saya akan pening. Jadinya cabaran dia Syami tak boleh fokus lama-lama lah. Betul. Sebab kan biasa test exam kan 2 jam, 1 jam lebih. So masa tu agak panjang. Faham. Waktu final exam kan? Betul. Waktu test pun sama juga. Kalau bab kita biasa exam memang kena fokus lah soalan tu kan. Betul, tepat sekali. Jadi bila Syami pandang tempat lain tu, membantulah sedikit. Untuk kurangkan Syami punya tu kan. Okey, faham. Okey, terima kasih Syami. Kita seterusnya kita pergi kepada Encik Firdaus. Encik Firdaus, boleh tak Encik Firdaus kongsikan macam mana Encik Firdaus menyedari macam Encik Firdaus mempunyai OKU dalam pembelajaran, iaitu HD, betul? Dan cuba Encik Firdaus ceritakan macam mana Encik Firdaus sedar yang Encik Firdaus ada OKU dalam pembelajaran. Baiklah, sekali lagi terima kasih kepada saudara Afnan yang bertanya. Saya mempunyai ADHD inattentive dan saya punya diagnosis baru saja berjalan lebih kurang selama setahun sejak saya baru sahaja belajar di UMPHC selama 7 minggu. Pada pertengahan semester 1 saya baru dapat diagnosis daripada psychiatrist di Hospital Pekat yang saya memang ada inattentive ADHD dan disarankan untuk mengambil ubat ADHD sehingga sekarang. Jadinya pada asalnya saya
sedang dalam diagnosis ADHD ni sampai selama 3 tahun. Sejak saya saya sebenarnya sebelum ni adalah student di UiTM Shah Alam selama 5 semester, dan kemudian selama tu saya ada masalah dari segi fokus dalam saya faham orang ada fokus masing-masing lain, tapi saya perasan saya punya fokus tu terlampau pendek untuk student biasa. Faham. Jadinya bila saya dalam tempoh tu saya merasakan macam ada something tak kena pada saya. Pada satu hari tu saya ada satu macam baca satu website ni kan, and then dekat situ dia ada satu macam test for psychiatry. So bila saya jawab test tu secara tak langsung kan, informal, saya dapat tahu saya ada inattentive ADHD. Sebab bila saya baca balik dia punya diagnosis yang tadi kata kat situ, dia sangat-sangat macam merujuk kepada apa yang berlaku dalam diri saya setiap hari. So daripada situ saya cuba untuk dapatkan diagnosis untuk ADHD. Pada mulanya doktor di hospital Pekan hanya mengatakan saya ada depression. Lepas dia punya real name adalah Persistent Depressive Disorder, PDD. Dan kemudian lepas 3 tahun tu baru doktor confirmkan semula saya memang ada ADHD lah. Untuk pengetahuan semua, inattentive ADHD memang antara yang paling susah untuk diagnosis. Jadi tempoh masa 3 tahun tu agak valid lah. Terima kasih, itu saja daripada saya. Okay, faham. Maksudnya Encik Firdaus dapat menyedari OKU tu maksudnya ADHD lah kan. Maksudnya melalui website tu lah. Maksudnya buat test kat website tu lah yang membuatkan Encik Firdaus sedar yang Encik Firdaus ada ADHD tu. Ya, sebab saya cuba cari jawapan kenapa saya tak boleh nak fokus lah, dan macam kenapa saya tak boleh perform macam saudara saya, kawan saya yang lain dalam kelas kan. Saya cuba cari jawapan di situ. Jadi alhamdulillah selepas 3 tahun saya dapat jawapan lah. Faham. Dan kemudian saya untuk cabaran tu yang itulah antara cabaran saya ni pun sampai sekarang saya masih ada masalah dari segi untuk fokus dalam kelas, memberi tumpuan waktu pesara mengajar, dan saya tak boleh untuk memberi tumpuan dalam walaupun dalam 5 minit, tapi itu perkara yang saya cuba untuk terangkan kepada peserta saya lah. So jadi cabaran yang Encik Firdaus hadapi adalah susah nak fokus dalam kelas lah, macam kawan-kawan lain. Sebab Encik Firdaus cakap 5 minit dah macam kurang dah, tak boleh nak fokus lah maksudnya. Jadi itulah cabaran yang Encik Firdaus hadapi. Ya, betul. Boleh tak saya tahu kalau susah nak fokus, apa yang Encik Firdaus buat untuk hadapi benda tu? Pada sejujurnya sekarang ni saya secara pribadinya cuba untuk belajar secara sendiri selepas kelas, dan saya cuba untuk saya sekarang memang sebelum ni saya dikatakan yang saya makan ubat untuk ADHD, dan ubat tu adalah ubat untuk membantu saya supaya lebih fokus. Tapi dalam masa sama ubat tu memang ada risiko untuk saya orang panggil tu dengan izin build up tolerance. Jadi saya perlukan dos ubat yang lebih tinggi ataupun saya terpaksa untuk tukar ubat yang lebih kuat. Jadi faham. Maksudnya Encik Firdaus hadapi cabaran ni dengan belajar sendiri kat rumah, dan serta Encik Firdaus setiap hari kena makan ubat tu? Saya disarankan untuk makan ubat tu setiap hari, tetapi doktor memberikan saya peluang untuk makan ubat tu pada waktu saat pagi sebelum kelas. Tapi atas doktor lain ada yang mengatakan saya baik ambil ubat tu sekali setiap hari sebelum melakukan apa-apa aktiviti. Sebelum kelas lah. Ataupun apa-apa aktiviti. Faham. Jadi saya faham. Maksudnya Encik Firdaus kalau Encik Firdaus makan tu ubat tu dia membantu kurangkan lah untuk maksudnya boleh bagi fokus lah dan untuk pada aktiviti yang nak buat pada hari tu lah. Dia membantu untuk mengurangkan sistem ADHD tu dalam diri saya pada hari tu lah. Okey, sebab faham. Terima kasih Encik Firdaus atas perkongsian tadi. Jadi kita pergi ke
seterusnya iaitu suara mahasiswa OKU dengan memperkasa inklusiviti, menginspirasi kampus. Jadi Encik Syami, boleh tak saya tahu apa pengalaman Encik Syami dalam program-program yang boleh membawa suara mahasiswa, sebab mahasiswa OKU, sebab Encik Syami kan OKU kan. Jadi macam mana pengalaman Encik Syami membawa suara mahasiswa OKU dalam kampus ini? Sebenarnya suara mahasiswa OKU ini dia bukan hanya sekadar kata-kata. Sebenarnya kita di UMPSA ada satu pusat, di mana pusat ini dia membantu dan juga menolong mahasiswa di UPSA dan juga staf-staf yang di UPSA untuk membawa ke hadapan suara-suara tersebut lah. Sebab kita dalam UPSA ini ada satu ekosistem yang untuk membantu dari segi, mungkin dari segi kewangan, maybe juga dari segi kebantuan dan juga yang lain-lain lah. Contohnya sebagai saudara Firdaus kita, sebab dia banyak pengalaman dengan staff sebenarnya. Saya pun lebih kurang sama. Sebab setahu saya Encik Syami merupakan presiden Kelab Damai UMPSA yang mewakili mahasiswa OKU lah kan. Jadi pada sesi lepas Syami kan merupakan presiden Kelab Damai. Apa yang pembawaan Encik Syami semasa Parlimen Mahasiswa berlangsung? Apa yang Encik Syami bawakan suara mahasiswa tu? Suara mahasiswa OKU lah. Alright. Untuk pada tahun lepas, saya tidak mengeluarkan apa-apa usul sebenarnya, tapi saya meneliti usul-usul tersebut dan juga membangkanglah apa yang perkara yang tidak kena dengan cadangan dan juga solution yang diorang bagi. Sebab kadang-kadang apa benda yang tak sesuai untuk kita kena bersuara. Sebab kita kadang-kadang berdasarkan satu polisi tersebut, ada perkara yang ada sesetengah orang yang mahasiswa inklusif ini tidak sesuai. Faham? Contohnya berkenaan dengan kondisi kediaman, fasiliti di fakulti, contohnya berkenaan tandas, parking OKU dan sebagainya. Faham. Jadi dari segi kebajikan untuk pelajar OKU, apa yang usul yang ada dalam Parlimen Mahasiswa, ada tak? Untuk usul untuk Parlimen mahasiswa yang akan datang, planning kita adalah untuk memastikan staff dan juga pelajar UPSA boleh adapt dan juga menerima kita dengan secara meluas lah. Sebab sekarang ni mungkin ramai lagi tak kenal kita sebenarnya. Betul. Kita pun merupakan kelab yang baru juga dalam so kita perlu buat something yang kalau boleh kita boomkan benda tu supaya orang nampak kita. Betul. Saya faham. Maksudnya Encik Syam cakap yang Kelab Damai UMPSA merupakan baru lagi. Jadi kita ingin mengajak pelajar-pelajar UMPSA yang bukan OKU pun ataupun OKU pun masuk kali untuk kelab ni untuk orang kata macam menselesakan, maksudnya dari segi menerima pelajar OKU untuk dalam kehidupan kampus sebagai pelajar. Faham. Terima kasih Encik Syami. Terusnya Encik Firdaus, boleh tak saya tahu apa pengalaman Encik Firdaus untuk membawa suara mahasiswa OKU dekat dalam universiti? Baiklah, saya sebagai seorang pelajar, saya secara sejujurnya saya tak mempunyai apa-apa jawatan secara khusus sebelum ni. Jadinya saya menjawab jawatan sebagai timbalan presiden untuk Kelab Damai untuk kampus Pekan. Sementara saudari Aisyah sebagai presiden Kelab Damai untuk kampus Kambang. Jadi sebelum saya menjawab jawatan tersebut, saya juga ada mengikuti beberapa program dengan pihak luar, seperti contohnya dengan pihak daripada USIM, pihak daripada UUM, juga termasuk dengan saya ada sendiri bertemu secara langsung dengan Yang Muhammad
Menteri KPT Dr. Zamri semasa dia melakukan lawatan di UIA Gombak bersembena dengan Talk with Dr. Zam. Sebelum tu saya ada mengutarakan beberapa soalan mengenai mereka yang mempunyai isu seperti saya, dan saya harap itu bukan salah satu saya harap itu merupakan salah satu saya punya sumbangan lah untuk golongan OKU di UMP. Faham. So maksudnya Encik Firdaus cakap yang program yang Encik Firdaus join iaitu OKU yang dekat USIM tu boleh membantu soft skill Encik Firdaus untuk membawa manfaat kepada pelajar-pelajar UMPSA dekat universiti ni, dan bagi cadangan serta penambahbaikan untuk pelajar OKU lah kan dekat dalam UMPSA. Ya, betul. Jadi boleh tak saya tanya Encik Firdaus tentang apakah cadangan serta penambahbaikan yang Encik Firdaus ingin buat, kerana kita dapat tahu yang pada sesi kali ini Encik Firdaus merupakan timbalan Presiden Kelab Damai UMPSA. Apakah cadangan dan penambahbaikan yang Encik Firdaus ingin lakukan di UMPSA ni? So ada beberapa perkara yang mungkin saya cuba utarakan. Pada rasanya kami itu adalah antara perkara yang kami sedang bincangkan antara saya, saudari Aisyah sebagai timbalan Presiden Krut, dan juga dengan saudari Syamilah. Antaranya kami cuba untuk meminta pihak universiti agar terutamanya pihak Akademi Adab untuk melakukan orang panggil automatic acceptance dalam sistem adab, supaya kelab kami automatic apabila student tu didaftarkan sebagai student OKU di UMP, mereka secara automatik adalah student di bawah kelab damai. Dalam masa sama akan dapat untuk mereka mencari bantuan ataupun support yang mereka perlukan semasa mereka berada di UMPSA. Faham. Jadi pentingnya lah untuk pengurusan UMPSA menguruskan Kelab Damai UMPSA untuk dalam sistem adab, maksudnya mewajibkan pelajar-pelajar OKU untuk join Kelab Damai tu, dan memberi pengetahuan kepada semua pelajar UMPSA untuk tahu bahawa Kelab Damai UMPSA ni boleh dijoin oleh mana-mana pelajar UMPSA kot. Ya, betul. Saya rasa mungkin Sarul Sami ada benda nak tambah pasal berkenaan dengan automatically student mahasiswa inklusif untuk didaftarkan di bawah Kelab Damai. Bagi saya isu itu amat penting, bahawa kelab kita bukan kelab yang baru, dan juga kita memerlukan support sistem yang kukuh lah. Daripada pengurusan. So sistem automatik yang dimasukkan oleh saudara Firdaus sebentar tadi adalah seperti yang kita tahu, di dalam sistem MyCredB tu, My Credential, untuk pendaftaran kelab untuk mahasiswa biasa, ada 3 pemilihan kelab. Yang pertama adalah kelab fakulti. Betul. Yang kedua adalah Kolej Kediaman. Dan ketiga adalah pilihan sendiri. Tapi untuk mahasiswa inklusif, pandangan saya dan juga cadangan kami daripada kelab adalah untuk menjadikan 3 kelab pemilihan itu kita buat kepada 4 untuk mahasiswa inklusif, supaya perkara ini dapat, bagi saya bukan untuk banyak kelab, tapi untuk diteliti sama-samalah. Sebab kita perlu menyuarakan suara mahasiswa OKU yang menyuruh, bukan daripada ahli kelab sahajalah sebenarnya. Faham. Okey. Untuk boleh saya tanya pendapat Encik Syami, kalau orang yang bukan OKU untuk join Kelab Damai UMPSA, apa pendapat Encik Syami kalau mereka join Kelab Damai UMPSA tu, apa yang mereka boleh dapat dalam program yang dibuat oleh Kelab Damai UMPSA lah? Right. Pada cerasnya adalah Kelab Damai PSA sebenarnya merupakan kelab
kesukarelawanan, di mana kelab kesukarelawanan ini adalah untuk membantu golongan-golongan inklusif dan juga yang lain dah. Sebenarnya untuk kelab damai memang kita memfokuskan kepada mahasiswa inklusif dan warga inklusif. Tapi kita juga akan open kepada siapa-siapa yang berminat ataupun kita join kelab ni dan kita buat program tu, and then dalam program tu kita mesti melibatkan inclusivity lah. Maybe dalam 60% adalah yang biasa dan 40% daripada inklusif. Mungkin kita buat ratio kita. Bukan semua program diwajibkan untuk inklusif lah bagi saya. Jadi saya rasa patut juga ataupun kita pun boleh lah bagi orang yang bukan OKU join kelab damai UMPC supaya nanti bila mereka dah pernah program dengan orang OKU, mana tahu mungkin bila diorang dah habis belajar, mungkin diorang dah macam boleh menerima orang OKU ni. Bukanlah sebenarnya ada kekurangan pun, tapi ada juga kelebihan pada yang pada tempat lain. Betul, tepat sekali. Sebab dalam kelab damai sendiri, setakat ni untuk majlis tertinggi kita ada 3 orang ke dalam 4 orang lah mahasiswa yang bukan inklusif. Dia membantu sedikit dari segi pemberian idea dan juga membantu kami lah untuk build up diri kami dan juga yang dalam EMPC lah. Sebab dalam kelab damai ni istilah dia adalah kita saling membantu di antara satu sama lain, tidak mengira apa latar belakang, bangsa dan sebagainya. Jadi faham Cik Syami, sangat bagus sebab bila kita sebagai mahasiswa, kita juga perlu macam bersatu padu antara semua pelajar. Jadi sangat baguslah kalau kita erat antara OKU dan bukan OKU. Nanti apabila sudah habis belajar kat sana, jadi mereka dah terbiasa dengan suasana yang macam boleh menerima orang OKU macam tu. Jadi orang bukan OKU pun boleh macam nampaklah OKU ni tidaklah berkekurangan pun, tapi ada juga yang boleh memberi impak kepada masyarakat lah. Jadi boleh saya tahu, boleh saya tanya Encik Firdaus, apa pandangan Encik Firdaus kalau suara mahasiswa OKU tu dia yang boleh bagi kepentingan kepada orang OKU di dalam universiti UMPSA ni. Apa pandangan Encik Firdaus? Maksudnya suara mahasiswa OKU tu apa impak dia kalau kita bawa suara mahasiswa OKU kepada pengurusan tu, pengurusan itu sendiri. Jadi apabila kita apa kepentingan, apa impak dia? Jadinya impak secara langsung adalah dapat kita menyelesaikan secara khusus tuntas isu yang dibawa oleh pelajar, isu yang sedang berlaku dan sedang dihadapi oleh pelajar OKU itu sendiri. Jadi apabila kita dapat bawa tu kepada pihak teratas, bermaksud isu itu dapat diselesaikan secara berkesan, tanpa ada apa tu kita panggil delay. Faham. Seperti saya, itu yang paling penting. Jika tak mungkin jika kita tak ada satu lakukan khusus, kita tak ada macam satu special channel untuk mereka yang berkeperluan khas ni, mungkin suara tu akan sampai tapi lambat, dan tempoh untuk mendapat bantuan, untuk menghulurkan bantuan tu pun akan jadi lebih lama, dan mungkin pelajar tersebut kalau pun dapat bantuan, mungkin bentuk bantuan tu bukan yang seperti yang mereka harapkan, atau mungkin mereka akan yang mungkin if God forbid diorang mungkin akan terpaksa berhenti belajar atas sebab mereka rasakan mereka punya physical disability tu tak mampu untuk mereka, tak ada siapa yang boleh tolong mereka semua untuk merapi mereka waktu diorang kat universiti. Jadi kalau orang suara mahasiswa OKU ni dipandang, jadi kebajikan semua pelajar-pelajar OKU ni mungkin lebih terjagalah. Macam Encik Firdaus cakap tadi, walaupun lambat tapi still ada progress dia kan. Jadi still sampai juga suara tu daripada mahasiswa OKU tu kepada pengurusan. Jadi kebajikan mahasiswa OKU tidaklah ditolak tepi, tapi ada juga dipandang. Jadi sangat pentinglah suara mahasiswa OKU ni untuk memperkasakan
inclusivity lah dalam kampus lah. Maksudnya untuk bagi kampus ni terima, maksudnya universiti terima student OKU untuk menjalani kehidupan lah. Ya, betul. Encik Syami, apa pandangan Encik Syami untuk tentang kalau kita perkasakan mahasiswa OKU, maksudnya dari segi soft skill ataupun program-program yang boleh meningkatkan jati diri seorang mahasiswa OKU, apa impak yang boleh bagi kepada mahasiswa OKU kalau kita buat program yang melibatkan ni lah mahasiswa OKU? Alright, mungkin saya boleh bagi contoh tak pun situasi lah. Sebagai contohnya, bila ada suara-suara daripada mahasiswa inklusif di MPSA, suara-suara itu akan didengari, akan diketahui oleh Pusat Perkhidmatan Inklusif dan juga ahli kelab lah. So bila kami mengusahakan dan mengutarakan perkara tersebut, ianya terhenti di setengah jalan. Dia tidak diketahui oleh top management di MPSA sebab suara-suara mahasiswa ni, kalau kita tahu sebenarnya bila ada, kita memerlukan perantara di antara pengurusan dan juga mahasiswa. So sebab itulah wujudnya dasar daripada Kementerian Pendidikan Tinggi, iaitu dasar untuk memperkasakan inclusivity, iaitu untuk melantik salah seorang mahasiswa inklusif untuk dijadikan sebagai MPP lah, tingkatan khas di dalam MPP lah, iaitu sebagai title MPP inklusif. So bila adanya orang tengah di antara top management dan juga mahasiswa inklusif, sebab saya tahu top management memang diorang nak bantu sebenarnya mahasiswa-mahasiswa di MPSA secara keseluruhannya, tapi actually diorang tak tahu apa yang kita nak sebenarnya. So kita bila kita dah ada orang tengah, bila ada bawah nak apa sebenarnya, so kita boleh tahu apa yang yang macam ni nak macam ni, orang tu nak macam tu. So kita boleh bagi tahu dengan secara spesifik dan juga apa yang kita mahukan sebenarnya. So tak adalah macam contoh bila MPSA buat program tapi orang tak nak pun program tu, orang tak join pun. Tak naklah macam tu, dia akan membazirkan duit MPSA sendiri. Setuju, betul, sangat setuju. Sebab apa, top management pun perlukan juga seorang yang boleh memberikan maklumat kepada mereka bahawa mahasiswa OKU pun memerlukan pembaharuan serta kebajikan serta program-program yang diorang ingin lakukan supaya dapat meningkatkan soft skill mereka serta dari segi kemahiran mereka. Jadi pentinglah untuk kita melantik MPP khas yang dihaskan. Maksudnya MPP khas ni diwakilkan oleh seorang pelajar OKU lah, untuk menjadi perantara antara pelajar OKU dan pengurusan tertinggi UMPSA lah. Okey, baik, terima kasih Syami. Encik Firdaus, boleh tak saya tanya pandangan Encik Firdaus tentang suara mahasiswa OKU ni, kalau kita berikan OKU pendapat kepada MPP lah, contohnya beri pendapat pada MPP, adakah suara OKU itu memberi impak positif atau sebaliknya? Izinkan saya bertanya, meminta untuk saudara untuk ulas semula soalan. Maaf saya kurang. Maksud saya macam ni, kan kita merealisasikan Kementerian Pendidikan Tinggi bahawa ada MPP khas yang inklusif yang dihaskan untuk pelajar OKU. Jadi suara mahasiswa OKU yang pelajar-pelajar biasa OKU memberikan suara kepada MPP. Jadi adakah itu memberi impak positif atau sebaliknya? Apa pandangan Encik Firdaus? Jadinya kalau secara jadi sebelum ni, macam kita tahu sebagai golongan pelajar MPP, mereka merupakan satu wadah untuk menjuarakan pendapat masyarakat, pelajar yang ramai
atau dengan lebih pantas kepada pihak tertinggi, yakni sekarang ni balik di bawah JEPA lah. Jadinya dengan adanya satu jabatan khusus iaitu MPP inklusif untuk mewakili pelajar OKU, untuk pelajar OKU ataupun orang asli, maka mereka mendapat satu representation, minta maaf representatif. Jadi dengan sini saya merasakan, saya secara peribadi merasakan suara mereka akan dapat didengar. Dan seperti sebelum saya cakap, bermaksud apa-apa isu yang mereka suarakan akan didengari, akan dapat diselesaikan oleh pihak atasan dengan lebih berkesan. Jadi berkaitan dengan pandangan maksudnya ya betul, saya setuju. Ia akan memberi impak yang positif jika jawatan MPP inklusif itu diwujudkan di UMPC sendiri. Setuju. Baik, terima kasih Encik Firdaus. Jadi jika MPP inklusif dijadikan dan dapat direalisasikan, jadi pelajar-pelajar OKU ni tidaklah perlu mencari MPP mana-mana untuk menyuarakan suarakan untuk mahasiswa OKU. Jadi mereka terus direct ke MPP inklusif, dan MPP inklusif tu akan sampaikan terus kepada pengurusan tertinggi dan tidak perlu mencari mana-mana MPP lain yang ramai kan. Dari segi kebajikan ke apa kan, perkhidmatan lah maksudnya saya. Jadi pelajar OKU tu just cari seorang saja untuk menyuarakan pendapat mereka, dan pendapat mereka pun terus didengari sebab kita ada MPP inklusif yang seorang yang diwakilkan tersebut dan terus sampai ke pengurusan tertinggi. Jadi saya sangat setuju dengan pendapat Encik Syami dan Encik Firdaus untuk berkaitan dengan MPP khas yang direalisasikan ni. Jadi Encik Syami, apakah harapan Encik Syami kepada mahasiswa, terutamanya mahasiswa OKU, apabila suara mahasiswa OKU ni didengari oleh pengurusan tertinggi dan pengurusan universiti? Sebenarnya untuk mahasiswa inklusif, apa hasrat dan juga ni adalah, yang pertama, bagi saya lah, kita tak perlu malu untuk bertanya. Betul. Sebab seperti pada awalnya, macam kita tak kenal maka tak cinta. Betul. Lepas tu tak tahu kenapa tak tanya. Lepas tu macam tu lah. Sebab kita kena ada satu perkara dalam kita punya hati dan juga pemikiran. Why kita tak nak ke hadapan, kenapa kita nak duduk dalam safe zone. Sebab mahasiswa inklusif ni mostly kebanyakannya adalah diorang nak duduk dalam keadaan comfort zone. Bagi saya, comfort zone tu tak ada masalah. Dia kadang-kadang perlu, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang kita perlu keluar daripada comfort zone kita untuk try something new. Sebagai contohnya, saudara Firdaus kita ni lah. Sebelum ni dia berada di UiTM, and then dia berada di UPSA, dan saya cuba untuk membawa dia ke dalam kelab dan sebagainya. So macam saya juga dulu, saya actually dulu merupakan pelajar diploma di Polisas, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. So saya merupakan salah satu representative student, iaitu Majlis Perkumpulan Pelajar, iaitu masa itu tiada lagi istilah MPP inklusif dan sebagainya. Saya memegang portfolio kesawanan dan kejaya, sebab dulu saya banyak join event-event kesawanan, menjual-jual, kita pitching dengan orang, kita berjual barang berkenaan teknologi. So dari situ saya rasa, kenapa tidak saya di MPC ni saya try perkara yang baru. That's why lah saya kata, kalau boleh kita keluar daripada comfort zone kita sendiri. Jadi itu saya sangat setuju lah, sebab Encik Syami kata takkanlah student OKU ni nak duduk berada dalam comfort zone kan. Lepas tu duduk macam menyendiri kat bilik kan. Betul. Kenapa tak student OKU tu berkembang kan. Maksudnya mencari program yang boleh meningkatkan soft skill mereka. Maksudnya diorang join program yang melibatkan menambah kemahiran mereka dari segi digital ke, lepas tu dari segi sukan ke. Sebab UMP ada banyak program-program yang dia buat yang melibatkan pelajar-pelajar ni lah. Jadi saya sangat setuju lah. Saya sangat bangga dengan Encik Syami sebab tidak duduk diam saja, sebab terus bergerak supaya meningkatkan kemahiran. Walaupun
Encik Syami pun ada kekurangan dan merupakan OKU penglihatan. Jadi Encik Syami bergerak ke hadapan dan benda tu tak menghalang Encik Syami untuk bergerak lebih majulah dalam diri Syami. So, bagi saya kekurangan itu bukan satu kelemahan. Dia merupakan satu dorongan kita untuk terus ke hadapan sebenarnya. Sebab kalau kita tahu seperti contoh-contoh tokoh-tokoh di dalam dunia dan di MPS sendiri, kita ada tokoh-tokoh yang dia memang merupakan yang inklusif lah. Dia ada yang kategori lumpuh, ada yang autism, ada yang ni. Seperti yang kita kenal contohnya sebagai yang mungkin rasa kalau saya sebut nama ni semua orang kenal. Albert Einstein, Nikola Tesla. Diorang pun actually diorang ada ADHD dan sebagainya. Sebab bila diorang jumpa minat diorang jumpa perkara yang diorang boleh go, actually diorang boleh melangkah jauh daripada manusia biasa sebenarnya. Betul-betul saya sangat setuju. Betul. Patutnya orang OKU ni, pelajar OKU ni boleh mencari minat mereka sebenarnya dan tidak duduk diam saja dan tidak macam kata sia-siakan zaman belajar mereka. Masa zaman belajar lah kita boleh meningkatkan kita punya jati diri, daripada kemahiran. Jadi betul, sangat setuju. So mahasiswa OKU ni boleh berkembang juga di dalam universiti bersama dengan pelajar bukan OKU yang lain lah. Jadi saya ingin bertanya kepada Encik Firdaus, apa harapan Encik Firdaus untuk mahasiswa OKU di dalam universiti ni? Baiklah, sebelum tu saya ingin mengatakan saya sangat berterima kasih kepada saudara Syami sebagai orang yang menarik saya masuk ke dalam kelab damai dan juga antara orang yang mendorong saya untuk menjadi timbalan presiden mewakili saudara-saudara pihak mahasiswa OKU di MPS Asia khususnya. Dan juga saya juga bersetuju dengan pandangan yang diberikan oleh beliau. Jadi seterusnya harapan saya sebagai student sebagai pelajar OKU di MPS khususnya adalah saya mengharapkan pihak universiti memandang isu yang diutarakan oleh oleh mahasiswa OKU secara khususnya yang dibawa oleh MPP inklusif, kerana itu merupakan sesuatu yang bagi mahasiswa adalah perkara yang penting yang mereka harap dapat didengari oleh pihak atasan dan seterusnya dapat membantu mereka untuk menjalani kehidupan yang nak kata mereka normal tak normal, tapi supaya mereka dapat berada dalam keadaan yang mana mereka boleh bersaing secara akademik ataupun bukan akademik dengan rakan-rakan sebaya mereka yang normal yang lainnya. Itu saja. Baik, terima kasih Encik Firdaus. Saya setuju mahasiswa OKU ni dapatlah something yang kata kemudahan supaya suara tu sampai. Jadi studio OKU pun dapatlah berkembang dan menjadi manusia yang berkemahiran dan merealisasikan teknologi yang ada di Malaysia lah. Ya, itu pas sekali. Jadi harapan kepada mahasiswa OKU yang lain, Encik Syami rasa apa harapan kepada Encik Syami, apa harapan Encik Syami pada mahasiswa OKU yang lain supaya bergerak ke hadapan seperti Encik Syami? Apa harapan Encik Syami? Apa pandangan Encik Syami untuk apakah cara ataupun tip lah? Untuk tips dan juga cara, mungkin kita boleh usahakan untuk supaya kita adakan satu hari yang mana di antara hari tersebut mungkin macam hari keluarga inklusif UMPSA, di mana kita mengumpulkan semua student inklusif dan kita buat satu hari tu untuk kita buat sharing session, kita buat macam team building supaya kita boleh mengenali diorang di atas satu sama lain. Sebab dalam masa kita buat team building tu sebenarnya tujuan utama adalah kita mengenali diorang, dan kita bila dalam masa proses mengenali mungkin ada perkara-perkara yang diorang nak sampaikan tapi tak tersampai, tapi pada masa itu kita boleh mungkin diorang boleh selit-selit masa kita tengah buat program dan sebagainya. Supaya diri mereka nampak lah siapa itu mahasiswa OKU itu sendiri di UMPSA. Jadi sangat penting lah untuk kita buat bonding lah, orang kata macam hari keluarga inklusif lah. Okay, terima kasih Encik Syami. Jadi untuk podcast kali ini
sangatlah memberikan manfaat kepada kita semua, sebab podcast ini membawakan tentang suara mahasiswa OKU dan dia akan memperkasakan inklusiviti dan menginspirasi kampus itu sendiri, UMPC. Jadi saya berterima kasih kepada semua penonton yang menonton podcast ini. Saya berharap dengan podcast yang kami buat ini dapat memberikan pengetahuan bahawa pentingnya suara mahasiswa OKU itu sendiri. Dan terima kasih semua. Terima kasih panel kita, Encik Chami dan Encik Firdaus.